Donald Trump kritik Jerome Powell sebab apa? Dia salahkan Jerome Powell yang tak turunkan kadar faedah untuk merangsang ekonomi US. Ini telah pun menyebabkan pelabur-pelabur menjadi panik. Apa hal pula Presiden nak bantai dia punya pengerusi Federal Reserve sendiri? Saham di US telah pun jatuh mendadak. Para pelabur mesti dia mencari satu alternatif lain untuk menggantikan saham-saham yang telah dilihat tidak menarik. Ini telah pun menyebabkan harga emas melonjak naik di Malaysia. Harga public gold telah pun meningkat daripada 522 kepada 533. Satu tahap yang paling tinggi dalam sejarah. Saya tidak melihat harga emas akan turun dalam masa terdekat sehinggalah dua perkara selesai. Pertama, perang perdagangan dengan China dan juga hal ekonomi dalaman di dalam US itu sendiri. Jadi tuan-puan, kita sebagai penyimpan emas, kita tidak perlu risau walaupun harga emas naik. Sebab apa? Ketika harga emas naik, penyimpan emas dia tahu bahawa asetnya telah pun meningkat naik. Yang masalahnya ialah orang simpan tanpa ilmu. Kalau tuan-puan ada simpanan yang tak nak digunakan dalam tempoh 2 tahun dan ke atas, harga emas naik sekarang pun tuan-puan tak perlu runsing. 2 tahun lagi, emas confirm akan naik lagi. Sebab apa? Emas telah pun menunjukkan purata kenaikan harga sebanyak 10% setahun sejak 10 tahun kebelakangan ini. Nak belajar simpan emas? Tengok sahaja pin video saya di profil. Kita jumpa dalam next video esok. Assalamualaikum.